Hai guys, bersua kembali di Fairuz Vlog. Hari ini Fairuz berada di Fiesta Raya Midtown Perda, Kubah Menurun, Tasik Gelugong. Jom kita pergi tengok barangan ataupun pakaian untuk Hari Raya Aidilfitri tahun 2025. Dan macam biasa, yang belum subscribe, sila subscribe, like dan share vlog Fairuz. Guys, kita dah masuk dalam expo Fiesta Raya Mid Perda, Kubah Menurun, Tasik Gelugong. Shopping Hari Raya Aidilfitri tahun 2025. Sekarang masukkan sekarang. Okey, soalan yang kedua daripada soalannya warna apa ni? Warna apa yang paling hot? So apa memang hot gila gila. Wish, baju kurung lawa-lawa ni. okey, warna tahun 2025. Macam-macam jenis baju kurung ni. Daripada era warna eksklusif. Jenis-jenis tudung. Okey, siapa boleh tukar? Baju yang saya nak bagi promosi dengan harga lelong. Untuk dua pasang berapa? Siapa boleh tukar? Wih, RM20 guys, kota dewasa. Offer, lelong ni. Cepat. Okey, ada dah Banyak surat. ni. Alamak, takut main dua orang. Okey, duduk ni. Saja soalan-soalan kuis di pengasih. Murah-murah, lelong guys. Lelong tu. Bersama dengan pengunjung percuma. Ada Fiesta Raya Mid Perda ni. Kubah Menurun meh. Nama apa bang? Zulfitri. Alzara bang. Ya, apa? Alzara Collection. Ya. Macam mana sambutan tahun ni okey bang? Alhamdulillah. Kita ada promosi bang, kita buat promosi bang. Baju Melayu daripada 179 kita turun ke 100 ya bang. 100? Ya, 100 Satu set? Free butang. Satu set? Ya, satu set. Okey, nanti tengok. ayam golek kita bagi golek. Kita tak dapat biskut. Kita dapat kuih raya. Okey, jemputan yang pertama Nur Anissa Anis daripada Kampung Petani Bukit Bertajam. Bang, Ada banyak halo. Saya beli ya bang. InsyaAllah bang. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Ya bang. Syarul Azhar 1, Syarul Azhar 2, Syarul Azhar 3. Lah dia duduk Tasik Gelugong je, dekat je. Kalau mic kan untung. Okey, kita cabut lagi. Muhammad. Tasik Gelugong pula di kampung tu. Cantik guys. Muhammad Firdaus bin Muhammad. Satu set berapa ha? Ya, Satu set berapa? satu set. Untuk yang ni, seno ni harga dia 189. Okey. Untuk hot color, dua color ni saja harga dia lain. Mahal lagi? Yes. Oh, okey. Seterusnya. Banyak pilihan guys. Banyak pilihan pakaian. Kopiah, songkok, baju Melayu. Daripada mana? Kalau Daripada Relau Pulau Pinang ke daripada Relau Sempadan Pulau Pinang ke dah? Okey, soalannya sebutkan salah satu permainan atau game atau apa saja yang ada di taman permainan Fiesta Raya. Yang sepasang Okey, hadiah utama yang betul malam apa dia? Dua pasang cuma 100 saja kan. Ya, harga Untuk asalnya. soalan ni, Ya, harga asalnya hadiah utama untuk sambutan betul malam ni hadiahnya apa? Ya, saya nak bagi harga offer. Harga diskaun. Nak habis lapangan. Ya, buat. Dia tunjuk. Set minyak wangi, dompet, beg. Okey, digunakan soalan dia untuk kanak-kanak. Jadi, tadi jawapan pada taman permainan trampolin. Okey, di taman permainan kanak-kanak kita Mont Blanc. Macam-macam harga. Itu di bagian
api dan kereta api akan bawa kita pusing ke seluruh kawasan Pesta Raya. Kanak-kanak boleh naik dewasa ke kalian. Berapa harga sas untuk naik kereta api berlaku? Oh, ni bahagian kapet. Kapet, sejadah. Expo ni dia acara tahunan guys. Setiap tahun dekat Mid Perda, Kubah Menurun, Tasik Gelugok. Pilih-pilih man. Banyak baju Melayu, kurta guys. Bahagian tudung. Wih, banyak jenis tudung, bermacam-macam jenis tudung. Helai 20. Ada kumpulan kereta. Esok kita bersama-sama. Sampailah. Okey, minggu depan kita bersama artis esok. Jawapan nanti di mana-mana. Hari ini kita akan mendengar artis ini akan bersama. Itu dia. Nak nyanyi salah satu lagu tajuk lagu kumpulan kereta. Satu petanda jiwa kita sama dan serupa. Jadi, Tanya siapa lagi? okey, ingat nak tanya nama. Okey, tanya. Lagu Seragam Hitam. Siapa lagi? Ada lagi tajuk daripada tu? Lemon blue, okey. Ni, kumpulan kereta nak sampai dah. Okey, baik. Mana ni? Wah, ni kalau pakai baju warna hitam ni semua semangatnya peminat kumpulan kereta ni. So, consider it as a TV. Okey? Nama apa? Dari mana? Amirul. Ani, wakil kumpulan kereta. Wajah yang pertama. Baru pusing start je tu. Belum pusing penuh. Gawak-gawak panas. Jemput minum guys. Jemput minum. Dodol ya. Boleh rasa ah. Boleh. Ambil try rasa lu tengok. Ini setengah kilo. Setengah kilo 20. Ada ah. Dodol rasa. Ambil rasa lu bang, try tengok macam mana lepur ke, bangkuk ke. Jom guys, kacau dodol guys. Kacau dodol. Barisan tu. Nak raya dah guys, nak raya dah kacau dodol. Dia kacau dodol. Proses manual lah. Berapa lama Pak? 6 jam. Santan dengan tepung gula Melaka. Gula biasa, gula putih. Cantik tu.
kuih raya guys. Nah, abang ni ada offer ni. Tanjak. Masuk pilih masa tengah. Yang tu agak-agak apa-apa ya, masuk pilih masa tengah. Ya jangan malu-malu, jangan segan-segan dia. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Ya pilih lagi kak, pilih lagi bang. Ya mai cek kak, mai cek bang. Ya. Boleh pasang 100 saja, boleh campur-campur ya, boleh campur-campur. Ya mai cek kak, mai cek bang. Oh, sesak guys. Guys, sekarang kita ada dekat nama apa? Nama apa? Afnan. Afnan jual kuih raya ni dekat Meet Perda Pesta Raya. Kami je Jom. pakai betul bang. Terima kasih bang. Jangan lupa subscribe bang ya. Ini apa? Yang ni lemon chili dia beri sama lemon chili. Ini blueberry chili dengan coklat. Yang ni blueberry jadi. Blueberry ni bukan nut, ni pandan chili. Pandan itu satu-satu. Guys, sehingga berjumpa lagi di video seterusnya. Bagi yang belum subscribe tu, sila-silalah, sudi-sudilah subscribe, like dan share. Sehingga berjumpa lagi. Bye bye. Siapa yang nanti kalau